and new UFC undefeated champion Sen Strickland. Ni what up everyone, semua dah tahu tadi. Aku rasa korang semua dah nampak fight yang baru berlangsung tadi. Mesti orang dah tengok kan. Jadi kita ada champion yang baru, tak lain tak bukan Sen Strickland. Untuk bahas fight ni, mari, mungkin video ni akan ambil masa sikit. Jadi korang sabar, aku akan review ataupun ulas fight yang langsung antara Sen Strickland dengan Khamzat. Secara general ataupun secara umumnya, aku nak beritahu yang fight ni daripada first round sampai round yang last sekali, Khamzat mendominasi perlawanan lah. Kalau orang boleh nampak fight tu. Jadi aku nampak si Khamzat ni dia cuba untuk bawa si Strickland ni main untuk ground pound, main dekat bawah, tapi berapa kali Strickland dapat melepaskan diri lah. Tapi macam mana pun, memang aku boleh katakan daripada round first tu sampai akhir tu memang Khamzat yang dominasi perlawanan. Kalau orang boleh nampak, tengok berkicap juga si Strickland ni, walaupun dia menang tapi kondisi dia tak berapa elok lah. Khamzat pun berkicap juga tapi tak stroke dia lah. Korang boleh nampak. Cuma kemungkinan point si Strickland ni ada 1-2 kali Khamzat dia macam ada terjatuh, ada mungkin macam aku rasa macam tak berapa nampak juga, tapi macam ada jab kena, lepas tu Khamzat ada yang jatuh. Jadi point kat situ lah. Yang kedua tu tak salah aku, round kedua ada Khamzat macam ada penat sikit aku tengok. Nak yang ke ujung-ujung fight, sekali hidung Khamzat tu berdarah, boleh nampak. Cuma point yang banyak tu aku rasa mungkin dia kena shot yang jatuh tu. Ada Khamzat sekali dia jatuh, dan ada 1-2 strike jab yang kena kat muka dia. Aku rasa point situ bagi kelebihan dekat Strickland lah. Kat sini clear lah kalau nampak. Tengok keadaan kondisi si Strickland ni, boleh katakan agak dia teruk sikit juga. Tapi aku bangga, walaupun kalah Khamzat, dia tetap hormat kepada Strickland. Tak cukup dengan tu, dia pasangkan lagi belt UFC champion tu kepada Strickland. Jadi kita boleh tengok lah yang betapa tingginya dia punya semangat kesukanan tu. Khamzat tu nampak je macam ganas, tapi okey je sana. Apa-apa pun, tahniah kepada Sen Strickland sebab menang, juga kepada Khamzat. So aku rasa dia tak akan berhenti kat sini, dia akan cuba lagi untuk rebut takhta tali pinggang tu lagi. So kita tengoklah dia macam mana. Apa pun, tak malas sudah tirai fight yang kita tunggu-tunggu. Tapi lepas ni ada dekat White House lagi, kita boleh tunggu lagi. Ada White House lagi, fight yang boleh tengok. Islam pun belum fight lagi ni. So kita tunggu je nanti. So tu je daripada aku.